Jom kita bakar kambing bersama keluarga tersayang. 9. Kita kira berapa keping nak bagikan 10. ramai ni. 15 orang nak makan ni. 71. Berapa semua kali? 71 keping. Ni kita campur gandum, letak garam untuk kita basuh dia. Ni rempah-rempah. Dah kita dah adum siap dah. Dan sampai masanya kita bakar-bakar. Ni patah mana ni? Patah cendol. Duduk pagi ke sana sampai senja. Alhamdulillah. Nikmat Allah bersama keluarga tersayang. Moga menjadi asbab rapatnya silaturahim ini, insya-Allah. Moga-moga kita sentiasa dan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Tengok anak-anak mandi air suruh masa ni. Subhanallah. Okey dah. Bye. Assalamualaikum.